Adakah bersama akan consider jika dapat permintaan daripada Pakatan Harapan kata sokonglah kami jadikan Anwar Ibrahim sekali lagi Perdana Menteri, atau sekurang-kurangnya nak sign confidence and supply agreement supaya Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri again sekali lagi. Adakah bersama sanggup? Kita sebenarnya bincang panjang pasal benda ni kan. So kita cubalah simulate whatever situation yang kita akan lalui. Itu pun kita pun tak naklah perasan sangat tengok-tengok hilang deposit semua. Tapi senario planning is important kan? Pandangan kami setakat ini lah, kita akan pastikan bahawa permintaan dan juga syarat-syarat yang perlu ditandatangani itu adalah cukup ketat, dan perkara-perkara yang tidak ada mana-mana parti yang nak buat lah, contohnya devolution of Prime Minister and Executive Power, kan? Benda yang kita duk bergaduh, siapa pelantikan, corruption dan banyak perkara lain kan. Perkara itu memang kita akan tamatkan, dan yang itu is applicable to anyone yang nak berbincang. Cuma pandangan saya lah Zikri, saya rasa besar kemungkinan tak ada orang setuju. Mana-mana pun tak ada orang setuju. Dia orang akan kata tak apalah, kita bincang sama-sama, pas lah. Daripada bersama ni mudah sikit lah. Ni dengan Rafizi ni sampai kiamat susah lah, dia tak berganjak kan. Jadi simpan resit ini, kerana simpan resit ini kerana the details itu kita kena perhalusi sesama kita lah. Kami di bersama nanti sebagai parti, kepimpinan parti, kalau ada yang wakil rakyat, we have to agree collectively, but we don't intend lah sebenarnya untuk, because I think a lot of people sometimes miss the fact that saya yang draftkan perjanjian kerajaan persekutuan tu, kerajaan perpaduan kan. Masa kita draft and negotiate, I led on behalf of PH, saya ingat Tok Mat dan Juari Gani led on behalf of BN kan masa itu. Oleh kerana perjanjian itu sebenarnya datang kemudian, dah memang ada persetujuan pun untuk BN menyokong Datuk Seri Anwar menjadi PM. Jadi perjanjian itu sebenarnya fait accompli. Jadi kita letaklah semua. Jadi dia semua jadi general aspiration. Kita ada benda yang detail dalam itu kan. So I think we have to make sure this time around, if we were to draft a second agreement dengan siapa-siapa yang berani datang dekat, we have to make sure it's extremely specific. Saya bagi contoh kan. Ini soal perkauman, soal minority hatred contohnya kan. This has to be spelled out extremely clearly. Soal-soal undang-undang yang menekan, yang kita perlu repeat, itu has to be in agreement. Pengalaman masa kerajaan Madani ni kan, benda-benda tu tak ada orang nak letak. Kalau saya letak pun tak ada orang bersetuju. So we have to keep it. Dia seolah-olah ambil aspirasi dalam perlembagaan tu diterjemahkan balik jadi big kan. So once I think you have very specific provision macam itu, actually kalau Anwar Ibrahim contohnya dia nak jadi Perdana Menteri balik dan dia so desperate dan dia bersetuju dengan benda itu, baguslah, because that means that he cannot be a Prime Minister as it is now. Is a totally different Prime Minister. And saya tak personal dengan siapa-siapa. What matters is that power must not be concentrated in one hands and you build institutional independence. And if that's the case, then saya rasa kita terbuka tengok siapa yang masing-masing sanggup berbincang lah.